Ceklah tuan-tuan, oi, susah hati ni. Tuan-tuan jadi tok imam ni susah hati kami. Kami hak di belakang ni, sembahyang Jumaat ni. Sebab tu kadang-kadang tok wali tuan-tuan, Jumaat dia takbir, dia sembahyang rumah. Kita pula tengok tok wali tak sembahyang Jumaat, kita kata apanya ni, kata wali Jumaat pun tak mai. Nak mai faham baca salah. Bila pejabat agama panggil kursus tahsin qiraatul Quran, tahsinul Quran, mailah bagi depa lebih mudah lah kita. Pasal apa pakcik gelap? Bagi lebih mudah lah kita, lama dah duk. Baru ni Tuan Qadi semayang dekat saya, dia tak tegur apa pun. Memang dia tak tegur Tuan Qadi tu jadi imam. Tuan imam duduk di belakang. Cuba Tuan imam jadi imam, Tuan Qadi di belakang. Dia pun tegur, ghairil maghdubi alaihim walau yang kena panjang ba, bukanlah waladdallin. Walau orang Kedah ni sebut baca leseh tu tak mau. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa harakat tu? Tu pakcik, 2 harakat yang pakcik balon 6 tu pasal apa? Bacaan tu salah.